dan korang kena kurangkan proses food lah kan. Macam sausage ke, nugget ke, ataupun saya berpendapat yang memang kebanyakan makanan yang kita makan pada hari ini adalah memang dicampurkan dengan bahan-bahan tambahan supaya untuk menambahkan rasa, untuk memanjangkan jangka hayat makanan tu, dan juga pelbagai lagi lah kan. Tapi kita tak boleh nak deny, kita tak boleh nak marah sangat kepada perkara ini sebab ini adalah salah satu teknologi makanan. So inilah diperlukan bagi makanan itu menahan ataupun bertahan lebih lama daripada jangka masa yang biasa. So sebab kita tahu kan, side business, dia tahu dia kena ada satu chemical yang boleh menahankan ataupun bertahankan makanan tu yang lebih panjang supaya makanan tu dapat dapat disimpan dengan lebih lama. So kalau macam tu memang kita tak boleh nak kurangkan lah kan bahan chemical ni. Tapi yang saya beritahu, kita kena juga consume real food. Real food ni saya boleh katakan ataupun yang saya faham adalah macam kita makan buah kan, kita makan apa lagi, sayur, kita makan nasi yang yang beras, yang memang direct daripada kita makan tu, daripada beras tu kan. So itulah yang saya rasa real food yang kita perlu makan. Apa lagi yang bukanlah perisa tambahan, perisa buatan tu, itu real food yang korang kena consume pada setiap hari. Dan korang kena kurangkan proses food lah kan, macam sausage ke, nugget ke, ataupun macam-macam makanan yang dalam packaging yang korang fikir macam dia proses, dia ni menyebabkan kita punya badan ni terlalu banyak chemical. So at least kita dapat kurangkan. So memang kita tak lari daripada kita nak consume chemical. At least kita boleh kurangkan sebanyak mampu. So itulah kita punya perjuangan pada zaman moden sekarang adalah makanan. Sebab makanan ni memang tak boleh nak deny. Memang kebanyakan makanan kita makan adalah bahan yang bercampur dengan bahan chemical yang tak boleh dapat dielakkan.